Hai, untuk vendor-vendor di bawah Cari Tapak, ini adalah tutorial macam mana you all nak login dan juga turut serta mana-mana event. Okay, so basically pergi je kat login and then masukkan you all punya email address dan juga password dekat sini. Make sure password tu password yang betul, email dan juga email yang betul. Okay, tekan login dekat sini. Okay, bila anda telah login saja, make sure tekan dekat bahagian 3 titik di belah kanan atas ni, tekan dashboard. Okay, so dekat sini anda akan nampak paparan lah, detail-detail semua. Tapi semua ni kurang penting buat masa ini. Apa yang anda perlu buat adalah pergi kepada setting dahulu. Okay, pergi kepada company profile and edit company profile anda supaya meningkatkan potential anda untuk dipilih oleh EO. So apa yang anda perlu isi adalah typhoid, SSM jika anda tidak ada ataupun nak update latest, gambar booth setup anda. Yang ni meningkatkan peluang anda untuk dipilih oleh EO lah selalunya. Social media link kalau ada, and then save changes. Okay, setelah selesai edit dia punya company profile, make sure pergi pula kepada bahagian payment methods. Nampak tak dekat sini ada payment methods? So tekan button add payment methods. Okay, debit credit card ni jika anda nak pakai installment plan, anda wajib isi debit atau credit card. Kalau debit, make sure you all call bank dulu untuk minta approvekan auto debit melalui platform Cari Tapak dan juga chip. Tapi misal kata anda pakai credit card, make sure sufficient duit di dalam tu untuk kami didakkan. Okay, sebab installment memang tidak boleh digunakan selain daripada debit credit card, wajib ada. Okay, so jika selesai, anda pergi kepada bank account pula. Make sure anda letak nama bank anda apa, nama anda sebagai empunya bank dan juga nombor account anda. Dan anda tekan save as default for receiving dan juga save. Okay, setelah selesai dia akan jadi macam ni. So lagi banyak anda letak pun lagi boleh, tak ada masalah. Tapi misal kata tak pakai dan anda delete saja, tak ada masalah.